Sampai bila awak nak jadi macam ni? Bila pelajaran mula merosot. Cikgu tak pernah nak faham saya. Kalau awak tak nak belajar, keluar kelas saya sekarang. Kadang-kadang, ketegasan seorang guru disalah anggap sebagai kebencian. Cikgu tak takut kalau dia gagal. Tapi cikgu takut dia mula putus asa dengan diri sendiri. Dulu, Anis antara pelajar terbaik kelas. Tetapi, sejak pelajarannya merosot, dia mula berubah. Assalamualaikum. Semua diam. Buka buku sekarang. Anis! Ni kelas ke tempat awak tidur? Belajar ke tak belajar ke, sama je lah cikgu. Saya tetap gagal. Jangan bagi alasan. Cikgu dah banyak kali tegur awak. Cikgu tak pernah nak faham saya. Kalau awak tak nak belajar, keluar kelas saya sekarang. Kadang-kadang, ketegasan seorang guru disalah anggap sebagai kebencian. Anis, kau okey? Aku penat lah. Semua orang expect aku jadi pandai. Cikgu marah kau sebab dia risau pasal kau lah. Kalau dia risau, kenapa dia selalu tengking aku? Cikgu marah sebab cikgu tahu dia boleh berjaya. Cikgu tak takut kalau dia gagal. Tapi cikgu takut dia mula putus asa dengan diri sendiri. Kadang-kadang, guru yang paling garang ialah guru yang paling mengambil berat. Cikgu, saya minta maaf. Saya ingatkan cikgu dah benci saya. Rupanya cikgu just nak saya jadi murid yang lebih baik. Cikgu marah sebab cikgu sayang. Cikgu tak nak awak menyesal bila awak dah besar nanti. Membina ilmu, membina keyakinan dan membina masa depan kami. Guru Bitara, Nadi Negara. Bye!